Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Maaf sebab sudah terlalu lewat ya. Dalam permohonan pelaksanaan nombor AA-37WS-11-10/2024 antara AH Design Communication Sendirian Berhad sebagai pemihutang penghakiman dan Hasmiza binti Othman sebagai penghutang penghakiman. Okey, sebelum memulakan lelongan ini, saya akan membaca syarat-syarat ini ya. Pembeli yang berminat membuat bidaan hendaklah membeli bank draft atas nama akaunten negara Malaysia atau wang tunai. Baki hendaklah dibayar kepada mahkamah sebelum pukul 4.30 petang hari ini juga. Barang-barang dijual secara sedia ada. Kami tidak memberikan jaminan mengenai ketepatan maklumat, pernyataan atau gambar-gambar yang terkandung dalam notis peristiran jualan ini. Jika berlaku kemalangan atau hilang ke atas barang-barang tersebut sesudah dibeli, maka si pembeli bertanggungjawab. Barang-barang yang sudah dibeli hendaklah dikeluarkan segera. Pembeli akan bertanggungjawab ke atas semua barang yang telah dibeli dan barang yang telah dibeli atau dilelong tidak boleh dikembalikan. Bakal-bakal pembeli hendaklah membuat sematkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ. Okey, memandangkan seorang pembina telah menarik diri dan tawaran dia tidak sesuai, maka jika ada seorang pembina sahaja yang telah mendaftarkan diri, maka semua barangan dalam senarai peristiaran jualan ini akan dijual dengan harga RM1 juta. Okey, saya akan memanggil sebanyak 3 kali. Okey, panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Berjaya dijual kepada Encik Nur Zamri bin Abdullah. Tanya Encik.